Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesian Tokmat, kesian juga Datuk Jalal. Itu antara komen netizen apabila disahkan hari ini bahawa Ismail Lasim angkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan. Orang yang tak pernah disebut-sebut, orang yang tak pernah ketengahkan tiba-tiba pula jadi Menteri Besar di Negeri Sembilan. Tokmat pun bukan, Jalal pun bukan. Ada netizen dalam ruangan komen, netizen di Malaysia kini menyatakan Tok Jalal sekarang ini menangis di tepi bucu katil katanya. Ismail Lasim angkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan. Adun UMNO 7 penggal. Ismail Lasim mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-10 susulan kemenangan gabungan Barisan Nasional Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri semalam. Ismail yang menangi kerusi Dewan Undangan Negeri Juaseh mengangkat sumpah jawatan di hadapan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir di Istana Besar di Seri Menanti sebentar tadi. Antara yang dilaporkan hadir dalam istiadat tersebut ialah bekas Speaker Dewan Undangan Negeri MK Ibrahim Abdul Rahman, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan serta adun Barisan Nasional Perikatan Nasional lain yang dipilih semalam. Ada satu komen di ruangan komen menyatakan Datuk Jalal nangis bucu katil ketu, kata beliau. Aku sebenarnya pun tak sangka langsung bahawa uh, Ismail Lasim yang akan diangkat menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Ingatkan Tokmat kah? Ingatkan Tok Jalal kah? Atau orang-orang lain lah. Rupa-rupanya Ismail Lasim pula. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Selepas PRN Negeri Sembilan, ramai orang yang menyerang akulah. Mereka kata kecewa ke Pakatan Harapan kalah. Memang kecewa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda tu bukanlah sesuatu yang harus dibawa dan tidak di-move on-kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, paling mengejutkan kita ialah apabila kempen prestasi yang dibawa dengan fakta dan harapan oleh Pakatan Harapan dipandang remeh oleh penduduk Negeri Sembilan. Dan ini menyebabkan gagal tarik undi. Yang menjadi perhatian pula ialah naratif tentang DAP dan DAP. Prestasi Pakatan Harapan dalam pentadbiran di Negeri Sembilan tiada yang dapat menafikannya. Kehebatannya dan kehebatannya tidak dapat dinafikan. Pembangunan di Negeri Sembilan pun tidak dapat dinafikan, sangat berkembang ke waktu Pakatan Harapan memerintah. Tetapi yang menariknya, rakyat di Negeri Sembilan telah pun bersuara. Mereka lebih tertarik dengan satu jawaban DAP. Semua prestasi Pakatan Harapan di Negeri Sembilan hanya dengan menggunakan DAP, tumbang Pakatan Harapan. Yang menjadi pertanyaan kita ialah, betulkah DAP yang mengancam Melayu Islam? Betulkah DAP yang mengancam perpaduan ummah Islam Melayu Islam? Ataukah ada orang lain yang sebenarnya menjadi pengancam kepada penyatuan ummah Islam Melayu Islam? Ramai pemerhati politik juga menyatakan bahawa sebenarnya bukan DAP yang menghancurkan penyatuan Melayu Islam, tetapi oleh tindakan dan parti politik Melayu Islam itu sendirilah yang menyebabkan retaknya perpaduan ummah dalam kalangan mereka sendiri. Apa yang DAP boleh buat? Adakah DAP boleh meretakkan Melayu Islam? Keahlian DAP bukanlah kebanyakan dari Melayu Islam. Yang banyak Melayu Islam ialah PAS, Bersatu, Amanah, dan juga parti-parti serpihan yang lain. Jadi kenapa disalahkan DAP? Parti Amanah Negara mengakui mereka kecewa apabila kempen Pakatan Harapan yang mengetengahkan prestasi kerajaan gagal diterjemahkan kepada sokongan pengundi pada pilihan raya Negeri Sembilan. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad berkata,
Kempen Pakatan Harapan berteraskan rekod kerajaan tidak mendapat sambutan sewajarnya apabila naratif politik identiti dan perkauman lebih mendominasi sepanjang tempo berkempen. Walaupun Tokmin, pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, kata beliau tidak kecewa. Saya ingin menyatakan saya kecewa, kata beliau. Kempen Pakatan Harapan yang berasaskan prestasi tidak mendapat sambutan, malah dilihat remeh. Beliau berkata isu yang lebih menonjol sepanjang kempen ialah naratif bahwa orang Melayu perlu bersatu bagi berdepan ancaman yang didakwa datang daripada DAP, menyebabkan pencapaian kerajaan serta prestasi calon-calon Pakatan Harapan langsung tidak menjadi pertimbangan utama pengundi. Kita berhujah panjang lebar tentang prestasi, tapi UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional PN hanya menjawab dengan DAP. Jadi ini sangat mengecewakan, katanya. Bagaimanapun, Khalid berkata amanah akan terus bersama Pakatan Harapan memperjuangkan politik berasaskan prestasi dengan memastikan masyarakat khususnya orang Melayu menilai berdasarkan rekod dan keupayaan mentadbir, bukan sentimen perkauman. Jumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh, dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemenangan Barisan Nasional di PRN Negeri Sembilan semalam membawa kepada satu konflik baru. Baru saja nak mula, dah ada konflik baru. Mungkin mereka menganggap ini bukan konflik, tetapi di sudut pandang yang lain ini juga konflik. Apabila ditanya Barisan Nasional, siapa akan menjadi Menteri Besar? Adakah daripada PAS atau daripada Barisan Nasional? Jawapan daripada Barisan Nasional ialah Jalaluddin menyatakan bahawa Barisan Nasional ada 16 calon menteri besar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau betul ada 16 calon menteri besar yang akan menjadi atau angkat sumpah hari ini sebagai calon menteri besar, jadi sekarang nak tanya bagaimana nak selesaikan masalah tersebut. Nama untuk diangkat sebagai calon menteri besar di Negeri Sembilan yang paling menonjol adalah dua, yaitu Tokmat dan juga Jalaluddin. Siapakah antara mereka berdua ini yang akan berjaya melobi atau berjaya diangkat sebagai calon menteri besar yang baru? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah satu konflik yang baru. Kestabilan nak dicapai, tetapi entahlah adakah mereka mampu mencapai kestabilan jika calon menteri besar pun sudah ada 16. Itu dinyatakan oleh Jalaluddin sendiri. Bagi aku, jika dah terlalu banyak pilihan nak jadi menteri besar, ini sesuatu yang kurang elok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Jalaluddin menyatakan 16 calon. Sekarang nak pilih siapa? Jumpa lagi. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.